Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera abangku yang dikasihi. Apa khabar semua? Harap semua okey lah stay lah Okey, apa cerita ini bang? Ini gitar istimewa bang, iaitu gitar apa? Cuba teka. Ini gitar Aria Pro 2 Magna Series. Okey, so ini gitar legend bang. Owner Abang Ridwan daripada Melaka. Right, terima kasih kepada Abang Ridwan kerana sudi mencari khidmat PC Guitar Works. Jadi gitar ni nak kena restore balik. Banyak benda nak kena dibuat kat gitar ni bang. So saddle ni satu dah hilang ni. So ni tak apa. Ini nanti akan diganti dengan baru. So kalau kita tengok ni pickup yang asal 24 fret. Okey. So gitar ni nak di refresh semula. Okey, dia punya port pun dah rosak. Dia dah pecah ni dalam ni. Ni dua ni dah pecah. Biasalah bagi gitar dah lama kan. Kalau tengok daripada segi tengok dia punya karat dia punya foto, kita dah tahu dah berapa usia dia. So gitar ni zaman-zaman 80s zaman-zaman 80-an. So gitar ni nak kena buat refresh, proses tak balik, okey, nak buat shading dan kita akan tambah apa nama ni, kita ada buat wire remote dekat sini lah. Okay, so ini kondisi asal dia. Kalau kita tengok dekat belakang ni bang ni belakang dia. Ni ada cat-cat ni. Ni pun saya pun tak tahu macam mana nak settle ni. Okay, so nampak dia bolt on, nampak macam Ibanez all access joint tu. Tapi dia ada lain sikit dia punya jarak dia. Okay, dia punya sistem dia sama, cuma dia punya jarak dia berbeza. Maksudnya dia tak copy 100% Ibanez punya method. Okay, sebab Ibanez all access net joint ni ataupun AANJ biasanya diorang dah copyrightkan benda tu, diorang dah patentkan benda tu, so gitar lain tak boleh tiru. Jadi untuk yang ni dia nampak macam sama tapi dia lain daripada segi dimension. Maksudnya dia tak tiru 100% lah. Sistem tu sama. Okay. So kalau tengok dia punya neck dia ni memang steady lah. Okay. Nampak vintage, maple vintage. So gitar ni made in Korea. Ada nombor siri. Dulu dia pakai stiker. Okay. Dulu pakai stiker. Okay. Kalau tengok dia punya tuning machine Gotoh bang. Okay. Original dia pakai Gotoh. Ini bukan kaleng-kaleng ni gitar ni. Tapi sayangnya gitar ni dah lama, nak kena restore balik right. So far daripada segi kondisi dia tak pernah di set up, tak pernah dibuat apa-apa pun. Jadi memang orang kata apa, mula sabarlah keadaan dia macam ni. Gitar dah lama. Tapi masih dalam keadaan baik. Alright. So memang steady. Okay, so saya nak start buat gitar ni. So bismillah bang Demi selector dia pun lembut. So ini saya belum semak lagi ni apa, maybe coil split kot ini. Alright. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Terima kasih kerana telah klik video ni dan didoakan semoga sahabat-sahabat semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Okey, so apa cerita ni bang? Cerita best bang gitar Aria Pro 2 Magna Series. Tapi ini edisi lagi vintage punya, tahun 80s lah gitar ni. Sebab selalu saya dapat yang ada flat rose, ada license, tapi yang ni saya dapat yang vintage style tremolo ni. Synchronize tremolo. So owner Abang Ridwan daripada Melaka. Terima kasih kepada Abang Ridwan kerana sudi mempercayai khidmat PSC Majestic Guitar Works. Saya consider gitar ni kira restore jugalah. Restore lah 3/4 daripada
job gitar ni saya consider dia sebagai restore. Jadi dia punya main job dia adalah refret stainless steel frets, alright? Fret stainless steel size regular jumbo. Jadi untuk case gitar ni bang masa baru dapat tu gitar ni memang yelah gitar dah usang, gitar dah lama Daripada segi elektronik dia memang dah tak boleh pakai, port semua dah rosak apa semua lah, alright. Jadi saya just nak berkongsi lah kepada sahabat-sahabat semua ada beberapa kes sebelum ni lah, tapi kes dah lama lah. Ada kes gitar-gitar vintage yang dah di-fret dengan size fret yang besar, iaitu extra jumbo. Kira kes-kes gitar macam ni lah. Jadi apa jadi kat gitar tu? Gitar tu dia buzzing. Address thrust rod pun macam mana pun tak boleh. Dia ada jadi problematik kat situ. Jadi dia punya problem dia apa bang? Problem dia, saya ambil contoh gitar ni lah So asal dia fret dia medium 2.3, 2.2 macam tu lah Dia consider medium jumbo, tak sebab medium pun dia medium frets lah. Medium jumbo dia lagi besar. So dia lagi kecil, medium, right. Jadi apa yang berlaku, macam saya biasanya kalau dapat gitar vintage ni, sebelum buka fret, sebelum nak buat apa-apa kerja yang berat-berat tu, saya selalunya mesti akan check satu benda ni, iaitu thrust rod ni sama ada dia one way ataupun two way. Biasanya gitar vintage dia akan pakai one way thrust rod. Gitar moden banyak pakai two way. Two way tu maksudnya kalau macam ni kita boleh tegakkan. Kalau macam ni bow punya neck bow pun kita boleh tegakkan balik. Dia two way, right? Jadi apa masalah dia? Masalah yang pada gitar-gitar yang ada sebelum dihantar, dia dah refret tapi buzzing. Action dia sedap tapi buzzing. Sebab apa? Sebab fret asal gitar tu kecil, small size ataupun vintage size fret. Biasanya 1.9 mm, 2 mm. Tapi dia masuk 2.9 ada, 3 mm pun ada. Jadi apa yang berlaku kat situ? Apabila kita dah buka fret ni, jadi dia ada slot kan? Slot tu dah kosong. Kalau orang yang pasang tu dia terus paksa dia hammer, biasa kalau traditional style, conventional style, banyak orang pakai hammer. Jadi kita akan pakulah fret tu, paku. Jadi apa yang berlaku? Fret slot tu bila kita pasang fret sini, pasang fret sini, so dia punya tank dia tu, kawat yang bau akar fret tu, dia akan memenuhi slot tu dan slot tu jadi sempit dan dia akan tendang fret slot yang kosong yang lain. Jadi bila kita dah install semua tu, dia jadi macam ni. Okay. Bila adjust thrust rod tu, kalau one way, dia dah habis, dia dah tak boleh tegak dah. Dia memang forever dia macam tu. Selama-lama dia akan macam tu. Tapi kita main tak best lah. Dia jadi buzzing kat situ. Dia tinggi dekat fret 1 tapi dia rendah dekat sini. Sini dah sedap main. Sini tinggi, sini rendah, sini tinggi. Sebab neck dia macam ni. Dia dah tak boleh adjust dah. Jadi untuk gitar ni saya tak pakai fret yang extra jumbo ke modern style, saya tak pakai. Saya akan kekalkan dia punya originality as a vintage gitar. Jadi kalau saya pakai fret yang besar, so bukan tak boleh, tapi ada kaedah dia. Kita kena besarkan fret slot yang dah terlopong tu, kita kena besarkan dia supaya dia tak tendang. Bila kita masuk fret besar dekat rumah yang kecil, so dia akan tendang lah. Itu yang neck tu macam tu, kita tak boleh adjust lah. Saya selalu check benda ni kalau gitar vintage lah. Gitar vintage ataupun macam Fender lama ke kan, memang saya akan check dulu benda tu. Kadang-kadang owner cakap, bang saya nak tukar fret besar bang. Dia macam tu lah. Saya akan check dulu lah. So bila check macam tu, biasanya saya akan cakap kat dia, kalau yang macam ni memang boleh. Dua benda saya kena buat. Pertama, besarkan slot. Yang kedua, saya kena re-radius balik dia punya fretboard dia. Itu biasa saya punya kelak kerja saya lah. Sebab bila gitar vintage kita nak pasang fret besar, kalau old existing radius yang sedia tu vintage, memang susah bang nak set up kan. Nak tali rendah tak boleh, kena tinggi tadi baru boleh. Pasal fret dia besar, radius tak tukar, right? So gitar ni 24 fret. Kalau saya pasang yang besar, fret paling 24 ni pun saya pasang yang regular jumbo 2.7 mm stainless steel ni. Ini pun dah sempit. Kalau saya pasang yang besar lagi lagi kecil dia punya tu kan. Memang kita nak main tu memang asyik lagi je lah. Kalau kita nak main slide tu memang dia tak tepat dia punya intonation dia tu. So kalau macam saya polisi,
memang saya akan kekalkan seadanya kualiti ataupun appearance gitar tu. Kalau dia jenis vintage, kita buat style vintage. Macam itulah. Bukan tak boleh tukar moden, boleh. Cuma dia akan rasa perubahan tu. Kalau orang yang dah biasa main gitar moden tak ada masalah. Tapi kalau jenis orang yang dah biasa main gitar vintage, dia akan rasa lain, dia akan rasa pelik. Itu yang selalu salah petak, slide terlebih. Dia macam itulah. So untuk gitar ni dia ada 24 fret So far tak ada apa masalah gitar ni Cuma gitar ni dia punya elektronik dia ada problem lah, tukar port. Jadi saya dah tukar ports dia. Dia tukar port. Lepas tu gitar ni dah tukar capacitor dan ada shielding. Ada copper shield. Alright, so kita satu benda lagi yang pertama satu benda lagi yang saya nak kongsi kat sini. Saya agak teruja jugalah dengan pickup ni. Dia punya sound dia, tone yang dia keluarkan tu good lah quite good. Dia punya lantunan mid sound dia tu, bridge pickup So baru lepas saya belik tengok rupa-rupanya pickup ni dibuat oleh Samsung. Then saya ada buat research Samsung ni memang ada dia buat pickup Samsung. Baru saya tahu. Ni pickup Samsung 3 ni. Gitar ni Aria Pro made in Korea. Gitar ni made in Korea. Jadi saya consider gitar ni gitar rare lah bang. So Abang Ridwan kan. Abang Ridwan tak tahulah, mungkin beliau dah tahu ke belum tahu ke, saya tak pasti. Tapi ini saya beritahu lah, gitar ni saya consider dia gitar rare lah dia punya kalau neck pickup dia neck pickup dia yang ini saya dah pasang dengan resistor 2 biji untuk single coil ni. Sebab apa? Sebab gitar yang biasa humbucker single ni humbucker dia pakai 500k ports kan. Ni saya rasa ramai tahulah. Tapi bila kita select dekat neck pickup ni biasanya dia punya load dia dalam 250k lah. Biasanya disyorkan oleh profesional adalah 250k. Bukan tak boleh masuk 500k untuk single coil, tapi dia punya bunyi dia punya punch dia agak lain sikit macam traditional single coil. Dia punya punch dia tu nampak ke depan sangat pasal dia overload dengan 500k punya port. Jadi kat sini saya pasang resistor supaya bila kita select dia punya untuk mid pickup single coil pickup ni, dia punya performance dia macam 250k pasal dia dah tapis. Signal kekuatan signal tu dia dah tapis untuk single coil. So dia tak ada tajam sangat, dia tak loud sangat. Dia mellow. Kalau sound direct amp, saya tutup mic. Dia punya tone dia tak terlalu bright sangat. Single coil memang karakter dah sedia ada tu bright. Jadi tambah lagi dengan 500k dia jadi over bright. Biasanya macam itulah. Jadi resistor tu dia mengekang. Dia mengekang load tu, dia tapis. Okay, dia filter arus tu, so dia boleh kemampuan dia sama dengan 250k punya port. Tapi dia tak kacau bridge. Bridge dia tetap jadi 500k. So gitar ni dia jadi 500k, 250k, 250k. Walaupun dia pakai 500k punya port value. Alright. So gitar ni memang lepas saya main banyak kali lah, saya main gitar ni, live TikTok pun saya ada main. So untuk lagu-lagu Hukum Karma, Search apa semua tu memang masuk lah gitar ni.
Best bang kita ni. Shader dia dah hilang masa sampai kan. Shader dah hilang, tremolo arm pun dah hilang. Yang ni yang saya punya lah. Saya punya. So dia punya knob pun dah tak ada. Saya pasang lah yang ni. So kenalah dengan gold punya appearance hardware dia. Selector pun nasib baik dia okey lagi lah selector. Dia tak berapa keras sangat lah. Dia lembut. Nampak tu. Yang ni dia ada mini toggle switch untuk coil split. Sekejap. Kan? Dia coil split ni maknanya single coil ni dia bunyi sebelah je. Dia jadi single coil lah. Right. Ni ramai tahulah. Belakang dia ni ada cat. Saya tak tahulah macam mana boleh ada cat tapi dah settle lah. Dah settle, dah hilang kan ni. Yang ni saya tak tutup lah pasal kita nak buat review, nak tunjuk lah dia punya shielding apa semua lah. So port ni pun port baru, kapasitor baru. Okay, sebut pasal kapasitor ni bang. Ada yang tanya saya, bang, kapasitor murah dengan mahal ada beza ke bang kan? Dia kapasitor murah dengan mahal ni, dia fungsi dia, direction dia sama, iaitu kita nak filter high frequency. The more value, the more high filter dia akan, the more value, the more frequency, high frequency dia akan filter lah. So bunyi dia jadi macam ni. Okay. Right. So untuk yang ini, saya pakai orange drop capacitor. Untuk humbucker ni saya pakai 0.022 microfarad ataupun dia tulis itu 223 223J. J itu maksudnya tolerance. Okey, tolerance dia 10%. Maksudnya kalau dia punya microfarad tu 0.022, jadi kalau 5%, sorry. Kalau J dia tolerance dia 5%. Maksudnya tolerance dia tak banyak. Kita beli benda tu tak rugi. Jadi sebenarnya filter ni, capacitor ni, dia bila kita roll dia tu, setiap roll tu dia akan bagi impact pada tone. Setiap roll tu, sikit, walaupun sikit, dia akan bagi impact. Kalau yang mempunyai tolerance yang sikit. Jadi kalau itu selalunya banyak ada pada kapasitor yang intermediate level ataupun yang high level punya, yang mahal lah. Dia punya tolerance dia tak banyak, dia tepat. Maksudnya kita beli benda tu kita tak rugi, kita dapat dia punya jumlah yang cukup. So macam ni. Dia sikit, setiap perubahan tu dia ada bunyi. Sekejap kita try direct M. Okay, ni full Okay. So bila kita tutup tone tu, nampak dia filter bunyi. Setiap tu dia ada. Setiap yang saya pusing tu dia ada perubahan. Okey, itu yang ada pada kapasitor yang mahal lah. Termasuk orange drop. Orange drop ni pun Fender pula. Apa nama ni? Gibson. Gibson standard, Gibson Slash pun ada pakai. Dia pakai yang orange kapasitor ni. So, cerita untuk yang kapasitor yang murah ni. Kapasitor murah ni sama je dia punya fungsi dia. Cuma tolerance dia mengarut. Tolerance saya boleh kata mengarut lah. Maksudnya yang saya cakap kat sini basic capacitor. Sebab dia pembuatan dia tu, tolerance dia terlalu banyak. Macam contoh kita tengok kat situ chop 0.022 ataupun 223J. Tapi bila kita ambil multimeter, kita check, dia tak sampai. Maksudnya ataupun dia punya filter tu lambat. Bila kita filter dia tu, sampai setengah pun dia masih sama lagi tone dia. Awak tukar dia punya, kita tukar dia punya port A500K ke B500K ke, dia berlainan taper, audio dengan linear taper, walaupun kita dah tukar. Tapi kapasitor yang biasa ni saya perasan dia punya tolerance dia, orang kata apa, bila kita pulas habis baru dia ada dia punya perubahan tu. Dia still high frequency filter, tapi dia lambat, respon dia lambat. Right? Lepas tu ada yang tulis itu 600V, V itu volt lah. Okay, maksudnya 600V itu biasanya pakai dekat amp ke, benda-benda yang ada transformer, ada power current besar masuk. Jadi 600V tu kalau load untuk current masuk dalam tu, dia panas ataupun suhu dia panas, right? Suhu dia panas, so dia boleh rosak. Kapasitor tu boleh rosak. Lagi satu suhu lah, 600 volt tu dia tulis itu kemampuan dia tahan suhu.
Satu dia ada yang polyester, ada yang paper oil, ada banyak lagi lah. Dia punya metal tu, ada yang metal pun ada. Tapi kadang-kadang ada kapasitor sampai 400 lebih. Saya pun kadang-kadang ini yang mengarut dah ni. Saya malas lah nak cakap kapasitor 2 biji satu set tu sampai 400 lebih. Tapi dia jenama terkenal lah. Dia macam ni, nak bagi senang faham. Untuk kita orang yang biasa-biasa ni, kita memang fikir rasional lah. Bila kita fikir rasional, kita akan fikir benda tu mengikut sesuai dengan keperluan kita. Itu orang yang rasional. Orang yang kebanyakan biasa macam kita ni. Kalau yang over rasional, pakai yang biasa murah pun okey aja. Dia over rasional. Maksudnya benda tu ada janji dapat yang minimum pun okey, janji ada. Dia jadi kedekut. Tu kalau over rasional. Tapi kalau kita nak bercerita pasal golongan-golongan yang orang kata apa, yang banyak duit ni kan, diorang ni biasanya kepala gila bang. Sebab tu lah diorang beli scrambler mahal-mahal, beli motorbike. Sebab diorang memang macam tu. Diorang akan enjoy dia life lah maksudnya. Kebanyakan orang yang circle saya, yang orang kaya, customer saya, memang macam tu. Sepupu saya pun ada pakai Ferrari, dia pakai McLaren, sepupu saya. So dia memang kepala gila. Kadang-kadang dia scrambler pergi main hiking apa semua tu. Kita tak boleh nak cerita. Jadi kalau setakat kapasitor RM400 tu, dia tak ada masalah. Dia beli je. Lagi satu, dia cantik. Banyak orang macam tu. Orang yang kata apa, orang kayangan lah kan. Dia memang kepala gila. Jadi kita yang berada kat rasional ni, kita rasa macam, dia ni biar betul ni. Kita akan rasa macam tu. Tapi pada orang biasa. Right. Saya cerita ni pasal customer saya ni ada yang kepala gila, yang jenis banyak duit ni. Kepala gila tu bukanlah gila mental. Maksudnya diorang jenis ekstrim. Diorang suka enjoy their life. Ada duit, beli benda tu, diorang enjoy. Diorang suka tengok benda tu. Itu pada pandangan saya lah, secara peribadi lah. Tak setuju, tak ada masalah. Tapi dalam kebanyakan circle saya, orang kaya-kaya ni, memang tu lah dia bang. Kita sendiri tak faham kan. Tapi bila kita berada kat tempat dia pun kita faham. Bila dia cerita pun dia faham. Abang dulu susah ni semua. Alhamdulillah ada rezeki ni semua. Inilah time abang dah ada duit ni, abang enjoy lah. Dia kata. Maksudnya kita orang biasa ni kita tak tahu. Tak faham diorang punya ni. Jadi diorang je yang faham. Itu pada pandangan saya lah. So pada orang kaya jangan terasa pula. Ataupun orang yang seadanya ni jangan terasa pula. Ini kita, yelah nasib masing-masing tak sama. Pasal kapasitor pun boleh jadi pening kepala kan. Nak murah ke nak mahal, nak murah ke nak mahal. Kalau ada duit beli je lah bang yang mana-mana. Itu pada pandangan saya lah. Orange kapasitor ni pun dia tak adalah mahal mana sangat kan. Okey je. Cuma nak pasang dia tu. Nak pasang dia nampak macam senang untuk beginner. Tapi kalau macam orang yang dah faham ke semua tu, nak pasang tu tak ada masalah. Senang lah. Pasal diorang dah training. Dah biasa benda tu. Jadi kalau yang mana nak pasang tu cuma kena bayar duit lah untuk upah pasang kapasitor kan. So itulah dia bang, perbezaan kapasitor murah dengan kapasitor mahal. Dia punya apa yang saya nak beritahu kat sini, kapasitor mahal bukan tipu. Kapasitor murah dia bukan sampah. Pakailah mana-mana, boleh je. Itu pada yang saya cerita tadi tu secara detail, behind the scene. Betul tak? Alright. Sedap bang gitar ni. So, gitar ni saya rasa bertuah lah dapat setup gitar ni. Terima kasih lah kepada Abang Ridwan. Beliau datang dengan kawan beliau, saudara Hazimi. Hazimi ni customer lama masa dekat kedai lama saya. Terima kasih Hazimi. Alright. Jadi itulah dia kesian gitar ni. Dia punya tali, cara saya ikat pun pasal gitar ni dia gotoh punya tuning machine, dia bukan jenis locking. Jadi saya pasang tali ni, saya buat dia self locking lah. So cara ikat dia lain sikit lah. Memang dia ada locking kat situ pasal gitar ni dia bukan locking system. Dia jenis non locking. Dia pakai nut biasa ni. Jadi fret leveling, fret crowning semua saya dah buat gitar ni. Dia punya fretboard dia asal menggerutu. Sekarang ni dah macam baru dah cantik dah. Dia dah nampak halus ke kan. So ini knot baru dia, saya pasang kat sini. Kalau untuk neck pickup nak solo kan,
dia dapat apa nama ni, pasal resistor tadi tu dia dah filter power daripada over. So power yang saya cakap ni jangan salah faham pula, bukan power current elektrik tu, bukan. Dia signal gain dia tu, dia punya gain dia tu. Jangan ingat current bila pegang tu kena renjatan ke, bukan current itu yang saya masukkan. Sebarang signal yang di generate oleh magnet, dia generatekan audio signal tu, itulah tenaga elektrik. Tapi elektrik tu dia bukan elektrik yang macam current lampu, current laptop, bukan. So itu sebab tu gitar tu dipanggil gitar elektrik, pasal signal audio tu lah kan. Sebab ada orang cakap, bang, gitar current ni kalau pegang ni boleh kena current ke? Ada yang ingat macam tu. Tak, bukan macam tu. Okey bang, so hingga kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kilat kita ni. So belakang dia cat tu saya dah buang dah kikis.